tu nak check out lah. Pagi lagi, sekarang dalam pukul 8 lebih. So, ni hostel kita orang malam tadi untuk satu malam. Nomad City Hostel. Okay, pagi ni kita akan naik domestic flight menuju ke Kiruna. Itu destination kita yang akhir, Kiruna. Tapi lepas Kiruna kita ada satu lagi, Navik. Tapi Kiruna ni memang tempat kita orang memang nak pergi. Jadi ya, semalam sampai dah malam gelap, tak nampak apa-apa pun. So ni pagi dia lah. Tadi pergi jalan-jalan naik tu, naik beam, pusing-pusing kat Tasik. Pagi-pagi ni ada orang jogging ramai. Tak ada ramai tapi ada orang jogging. Okay, nanti kan nak tolak beg kan, kita dah tak sempat nak pegang kamera. So jadi kita buat video balik bila dah sampai ke Stockholm punya center. Tu menuju ke airport. Perjalanan nomad nampaknya ke tempat lain daripada Stockholm. Ini macam tolak. Ini macam sebab tak jauh, 7 minit berjalan. Sedih lah sikit 7 minit berjalan. Okay, sekarang kita berada di Auckland Airport. Kita nak check in bag. Kita dah check in, kita nak check in bag pula. Boleh juga sama. Jom tengok. Ni self check in. Kita on the way ke Kiruna. Kita naik Norwegia punya domestic flight. Again. Baik, tak apa, nanti kita update lah. Malah nak kita sampai kat airport malah check in bag. Nanti apa-apa kita update balik. Alhamdulillah kita dah check in bag semua. Kerana kita dah check in bag, sekarang cuaca hujan. Kita harap dekat Kiruna nanti cuaca baik. Dekat Arlanda Terminal 5 kita akan naik Norwegia punya domestic flight menuju ke Kiruna. Let's go. Nanti kita akan update lagi. Kommer förbi. Taxfree-påsar, ryggsäckar, handväskor, ni behöver ta Perjalanan selamat sampai dan cuaca dia baik Om ni kat sana. sitter på Okay. första raden Perjalanan efter ambil några masa nödgångar ska dessa sejam. platser vara högbagagered vid start kat och sana senare vid update landning. baik tak baik kat sana. Vi håller på Sebab att ni packa flygplanet main också, så väldingen perjalanan har kita orang väldigt sebenarnya uppknäppt. Allt är ni yang öppet. perjalanan yang Rökning är sesungguhnya inte yang kita mahu. tillåten. Okay, We let's are go. fueling the... är markerat uppgifter för svensk lagstiftning för bagagerna. Alla kunder säkerheter. Rökning och användning av ersättningsbiljetter i It's down for Snowy. Yeah. Salji bos. Dalam 2 tahun lepas tak dapat, tahun ni kita dapat. Let's go.
Alhamdulillah kita dah sampai tempat penginapan kita. Tu dia. Kita dah nampak. So kena menarik luggage dalam salji macam. So kita harap rumah tu tak ramai lah. Sebab satu rumah ada dalam berapa bilik. Tengah snowfall. Okay, kita dah buat dah. Atas tu. Kita dah dapat bilik. So pasang cadar sendiri. Ni bilik kita. Tempat parking kereta ni. Tapi ni nampak salji ni. Depan bilik salji. Nak sangat salji kan. Let's go. Jom tengah siap-siap sikit. Kita nak keluar ke jalan tengok apa dia.